Paling mudah je lah, lari tajuk sikit boleh kono. Baca paper hari tu. Apa 2 minggu, 3 minggu lepas je lah. Cerita tentang NASA mengatakan bahawa dunia kita sekarang bergerak begitu laju. Sekejap. Berbulan ni saya pergi mana semua saya cerita benda ni silah. Tak apalah, lari tajuk sikit nah. Jadi kita masuk balik. Kan NASA buat kajian, kutub utara berada di atas, kutub selatan di bawah. Cuba bayang ni dunia lah senang. Ni. Kutub utara, kutub selatan. NASA mengatakan kutub utara sekarang sedang bergerak ke arah timur laut. Dia silah. Sebab tu ayah beli globe, cuba kita tengok kutub utara tu duduk sengit. Tak betul? Kan? Dia tak duduk straight di atas, dia duduk sengit ke tepi. Pada abad ke-18, kutub utara tersebut bergerak ke arah timur laut. Dia jadi condong macam tu. Cuma 9 batu setahun. 9 batu setahun. Maknanya bergerak tak jauh sangat lah. Pada tahun 2007, kedudukan itu, pergerakan itu bergerak 35 batu setahun. Daripada 9 batu pada 35 batu setahun. Dan tahun lepas NASA buat kajian sekali lagi. Mereka mengatakan pergerakan sekarang bergerak 25 batu sebulan. Kali dengan 12, 300 batu setahun. Kalau tak betul, saya mohon maaf sekalian. Saya pun seronok. Tapi kalau betul kenyataan ni, satu benda yang cukup mengerikan. Sebab bagi NASA, mereka mengatakan kesan daripada pergerakan tersebut, kutub utara bergerak turun ke bawah macam tu, akan menyebabkan pada tahun 2015, tahun depan, kemungkinan matahari connect sebelah barat. Mungkin. Bagi orang bukan Islam, mereka mengatakan tu fenomena alam. Tak apa je lah. Orang bukan Islam. Tapi bagi orang Islam je lah, matahari naik sebelah barat ni erti yang cukup besar dalam kehidupan kita je lah. Kalau kita tak jadi, Alhamdulillah. Ustaz, laporan tu bohong. Alhamdulillah. Kalau betul, orang yang belum bertaubat kepada Allah, bila matahari naik baru nak bertaubat, pintu taubat tutup. Orang yang dah bertaubat pada Allah, tapi taubatnya belum lagi diterima oleh Allah kerana mungkin ada beberapa mawani' penghalang. Matahari naik, orang macam ni pun taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita takut, kita duduk kategori nombor 2. Duk minta azab tapi benda haram sapu lagi. Duk minta ampun bertaubat Allah pada Allah tapi tak serius. Duk bertaubat kepada Allah tapi duk buat balik langgaran sengaja. Takutlah. Sebab tu kita minta sama-sama lah je lah. Nah, kita minta cepat-cepatlah. Boleh buat kajian sendiri benda ni je lah. Nah, kita tengok takut je lah. Dan semalam saya mengajak di Sungai Dua berkaitan dengan tanda kiamat besar. Kita duk faham selama ni matahari naik sebelah barat, mungkin dia akan berlaku di hujung. Ataupun translate mudah Ustaz. Boleh kan cerita macam ni lah. Lagi tajuk sikit, jangan marah lah. Cerita tak banyak sikit kan. 10 tanda kiamat besar. 3 gempa bumi yang berlaku di barat, di timur, di tanah harat. 3. Yang keempat, dukhan, asap. Yang kelima, keluar khuruju dabah, keluar dabah binatang melata. 5. Yang keenam, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. 9. Yang ke-10 kita faham Ustaz, kita jangkakan matahari naik sebelah barat. Jelas sekali. Rupanya ada hadis riwayat daripada Imam Muslim, awal tanda kiamat besar adalah tulu'i syamsi min magharibiha. Tanda kiamat besar yang pertama, keluar matahari daripada sebelah barat. Kemudian Ustaz, baru akan berlaku khurujud dabah, keluar dabah dan sebagainya silat hak belakang. Maknanya ada hadis mengatakan tanda kiamat besar yang pertama, matahari naik sebelah barat. Kalau kata jadi betul tahun depan Ustaz, Allahu Akbar. Orang kampung kata makan tak habis. Jadi lah. Lepas tu kita minta perkemas baiklah cepat-cepat dah silah. Tak mana duk